salam sejahtera bersama saya Syafiqah Jamaluddin dalam Pahang minggu ini. Datuk Indra Nazri Abu Bakar dilantik sebagai Yang Berhormat Setiausaha Kerajaan Pahang yang baharu berkuat kuasa Selasa lalu. Kebawah Duli Paduka Baginda Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah berkenan mengurniakan surat cara pengisytiharaan, pelantikan dan menyaksikan ikrar taat setia kepada Datuk Indra Nazri. Majlis yang berlangsung dengan penuh istiadat itu diadakan bertempat di Balai Mahkota Istana Abdul Aziz. Paduka Baginda turut berkenan mengurniakan surat cara pengisytiharaan, pelantikan dan menyaksikan ikrar taat setia Yang Berhormat Pegawai Keuangan Negeri Pahang Baharu, Datuk Haji Fazilah Saleh. Paduka Baginda bertitah pelantikan berkenaan bukan sahaja satu penghormatan tetapi juga satu amanah besar yang perlu dilaksanakan dengan penuh dedikasi, keikhlasan dan bertanggungjawab. Sesungguhnya pelantikan ini bukan sahaja satu penghormatan tetapi juga satu amanah besar yang perlu dilaksanakan dengan penuh dedikasi, keikhlasan dan tanggungjawab. Pada masa yang sama, pelantikan ini tidak dilihat sebagai satu keistimewaan semata-mata, tetapi sebagai satu tanggungjawab yang besar dan yang mulia. Kedudukan yang disandang adalah satu lambang kepercayaan bukan sahaja daripada pihak pentadbiran negeri, tetapi yang lebih penting ialah daripada rakyat jelata yang meletakkan harapan tinggi pada kewibawaan dan kebijaksanaan para pemimpin di negeri Pahang ini. Jadilah pemimpin yang bukan sahaja cekap dan berilmu, tetapi juga berjiwa besar, rendah hati dan serta menjunjung tinggi nilai integriti dan kesetiaan dalam setiap tindakan. Berbaktilah dengan jujur, bertindaklah dengan adil dan sentiasalah meletakkan kepentingan rakyat dan negeri mengatasi segala yang lain. Datuk Seri Haji Zulkifli Haji Yaakob secara rasmi menamatkan perkhidmatan beliau sebagai Yang Berhormat Setiausaha Kerajaan Pahang selepas memberikan sumbangan dan khidmat cemerlang selama 36 tahun kepada negeri Pahang. Dalam ucapannya, beliau berharap agar hubungan yang terjalin sepanjang perkhidmatannya dengan semua pihak, terutama dalam kerajaan negeri, dapat diteruskan meskipun beliau sudah bersara. Beliau berkata demikian selepas diraikan pada majlis ringkas persaraan beliau yang dihadiri ketua-ketua jabatan dan kaki tangan pentadbiran Pejabat Setiausaha Kerajaan SUK Pahang di Bilik Gerakan Seri Pahang, Pusat Pentadbiran Sultan Ahmad Shah PPSAS. Beliau memulakan kerjaya sebagai penolong pegawai daerah tanah di Pejabat Daerah Jerantut pada 1 Ogos 1989. Datuk Seri Haji Zulkifli mendapat pendidikan awal di Sekolah Rendah Konvent Cameron Highland, Sekolah Menengah Kebangsaan Clifford dan Sekolah Menengah Teknik Kuantan sebelum melanjutkan pengajian sarjana perancangan bandar di University of Wales, United Kingdom pada 1997. Kebun pokok durian haram yang ditebang dalam satu operasi dijalankan oleh penguatkuasa kerajaan negeri di Sungai Ruan, Raub tidak terikat dengan mana-mana perintah mahkamah. Yang Berhormat Penasihat Undang-Undang Negeri Pahang, Datuk Seri Saiful Idris Zainuddin berkata, dakwaan pihak Safe Musang King Alliance SAMKA yang mengatakan pihak kerajaan negeri telah melanggar perintah mahkamah sama sekali tidak benar. Katanya tidak berlaku sebarang pelanggaran perintah mahkamah berhubung tindakan menebang kira-kira 200 pokok durian Musang King berkenaan. Tambah Datuk Seri Saiful Idris lagi, kerajaan negeri juga tidak mempunyai masalah sekiranya pihak SAMKA mahu mengambil tindakan undang-undang berkaitan perkara terbabit.
Baiklah, berita itu tadi mengakhiri Pahang minggu ini pada kali ini. Jangan lupa terus bersama kami di Pahang Media bagi mendapatkan maklumat dan berita terkini di negeri Pahang. Assalamualaikum.